Guitar Solutions. Yeah, powered by Adrian Guitar Solutions. Anda sedang saksikan volume ke-21 Tok Selampit Reef. Okay. Dan terima kasih kerana maklum balas tadi pasal sound tak ada dan sebagainya. Diharapkan sound ada sekarang Macam sound ada tak? Kalau sound ada bagus. Pasal apa? Biasalah Tok Selampit Reef ni is a one man show. In case kalau sound dia tak ada lagi, korang bilang aku. Malam ini volume ke-21 ni Tok Selampit Reef aka Bo Skullbanger of Chaga Ritual akan ceritakan tentang pedal, my first ever pedal yang bernama Arion, aku panggil dia Arion, ada yang panggil Arion Stereo Distortion. Alkisah yang pertama dia punya backstory lah aku harus katakan ini merupakan aku punya first ever distortion pedal, first ever pedal kalau dulu budak-budak 80-an panggil gadget gitar yang pertama. Mesti korang akan tertanya, kenapa tak beli DS1 waktu tu? Ataupun kenapa tak beli Boss HM2? Well, aku harus katakan pada waktu tu aku memang noob. Aku tak tahu pasal distortion ke apa. Yang aku tahu adalah aku tahu kewujudan banyak pedal ni semua. Pasal dulu kalau korang pernah nampak buku ni ni kira buku kitab kecil. Siapa beli Boss pedal mungkin akan dapat buku ni. Dulu tak tahulah ni siapa punya kan. Diorang pas. Dan yang paling minat baca Alkitab kecil ini adalah akulah. Korang punya Tok Selampit Reef lah Korang pernah nampak tak buku ni? Buku ni kecil punya buku lah. Dia macam kira macam buku katalog buku katalog all the Boss all the Boss punya pedals lah. Kata Abang-Abang Mak Rock, all the Creator Tank. Sebelum aku beli Boss pula, aku tak pernah ada Boss distortion pedal, sorry. Sebelum aku beli Arion ini, aku punya pengalaman pakai pedal ni amat kurang sekali. Kerana dulu aku sangat bodoh. Aku tak tahu macam mana nak dapatkan distortion tu. Aku ingatkan gitar cocok amplifier je dah boleh dapat. So first time pergi jam kan, kira macam main gitar current tu. Actually aku first time pergi jam pun bukan main gitar pun. Aku first time pergi jam, aku main keyboard. Pasal abang-abang handsome semua dah main gitar kan. Walaupun diorang main gitar pun tak bagus kan. Sorry to say Riza Ni kira band classmate dulu lah band kelas budak sekolah dekat Newtown Secondary School dulu So dulu first time pergi jam, budak-budak ni pun buta huruf buta kayu macam aku juga. Jadi diorang pun tak ada pedal. So diorang cocok aja dekat dalam amp. Diorang pun tak tahu set amp macam mana. So kira macam total suka-suki lah. So macam even macam kenapa kita punya sound gitar ni tak macam dekat lagu-lagu yang kita dengar yang macam dia ada bunyi yang garang, yang rock tu lah. Kita nak cakap distortion pun kita tak tahu. So first time aku ingat aku pakai distortion pedal was actually 1988. Pergi jam dekat ni Peninsula, tingkat yang atas tu. Aku rasa waktu tu dia room tu kira okey lah. Dan aku sewa for the first time Boss HM2 yang aku tak tahu pakai pun. Pasal apa, dia cakap situ ada dua tone control yang nama dia color. Jadi dia level,
color low and high dengan dist. Aku pun dulu tak tahu ni macam mana nak set ni semua barang. Jadi kita main tekan lah. Wah, first time dengar. Macam gini sound dia. Jadi aku rasa seriously pakai pedal. Ada yang dulu cakap, ni biasalah kita dengar senior cakap. Kita dulu buta huruf buta kayu kan. Kita baca tu, aku baca tu Boss Pedal punya buku tu pun aku pun tak faham apa benda kadang. Jadi kita terpaksa lah cari abang-abang yang kata orang tu ada hands-on experience. Wah, sekarang dah 47 komen aku nak check ni. Newtown, baju sky blue seluar putih. Itu baju Smurf, brother legend Imran Wahid. Katalog lama tu, kata Imran Wahid. Alrighty, all system go. Okay, good to know. And we are back. Alright, dan terima kasih kepada Izwan Ibrahim kerana kasih 20 star. Terima kasih. Korang nak hantar star boleh. Yang tu tak boleh. Itu tak boleh. Kalau korang nak hantar juga, I don't know. Things that I don't know, if you want to give me, Alhamdulillah. Okay. So, first time pakai pedal, Boss HM2. Lepas tu aku heran juga. Aku jam pun tak pakai pedal sehinggalah lepas dah baca tu lah. Lepas tu make my own conclusion. Dan tak silap aku waktu band aku yang tak ada nama, yang mungkin nama dia adalah Passionate Hearts. Band members lain tak tahu. Aku je yang namakan band Teachers Day aku tu Passionate Hearts. Kedi nama dia, Passionate Hearts. Wow. Aku dulu nama-nama band aku sebelum serious punya band ada Bloodstain. Bloodstain tu kira nak ikut Bloodshed lah. Bloodstain lah, Passionate Hearts lah. Lepas tu ada yang namakan Hazard. Hazard sih. Macam lagu Richard Marx tu, Hazard. Alright. Keep those comments coming lah. Pasal apa, kalau kita ada interaction yang padu pun best juga kan. Alright. So lepas tu aku jam dekat Man Studio, baru start nak sewa pedal. Kata lah dulu kan, kalau kau jam dekat macam studio ni, sewa studio lain, gadget lain. Gadget 1 jam $1. Siapa masih ingat lagi? Tu zaman-zaman dululah. Jadi that's the first time pakai pedal. Then after that pakai pedal aja lah. Apa-apa pedal yang ada lah, asalkan ada bunyi itu distortion kan. Okay lah, distortion, overdrive. Pada kita waktu tu, telinga kita yang anak abu, benda tu sama je. Whether it is distortion, whether it is overdrive ke, whether it is heavy metal ke, it is those DOD pedal ke apa, asal ada bunyi jeng aja kan, kira halal. Bagus tak bagus, tahu set tak tahu set, tu kira macam once you get that pedal aja kan, kau tekan aja bunyi dah distortion kan, tu kira kau dah kira macam tahap dewa lah. Kepuasan kau tu kepuasan tahap dewa. Alright. So the first time seriously aku pakai pedal adalah untuk Teachers Day 1988. Tu aku pinjam, tak sewa pun lah, brother ni baik lah kan. Aku pinjam aku punya classmate Imran Sa'dun punya pakcik. Aku pergi lagi, aku masih ingat lagi, aku pergi. Kau tengok ni dia punya backstory ni, Alkisah yang pertama ni panjang sikit. Pasal apa, korang kena faham the context kenapa aku beli Arion stereo distortion ni dan bukan pedal yang lain. Okay. So Teachers Day 1988, that was around late August. So aku time tu biasalah, gitar pun tak ada. Gitar pinjam the school punya
gitar hero, nama dia Baharin Jamaluddin. Baharin, kalau kau saksikan ini Tok Selampit Reef, Assalamualaikum to you, brother. Okay, secara jujur sampai sekarang aku respect Baharin Jamaluddin ni lah. Korang masih, siapa ni Baharin Jamaluddin ni? Dia bukannya gitaris-gitaris Melayu yang tersohor dan ternama. Tak kisah. Pada aku masih kenang gitar teacher aku. Okay, seperti siapa? Seperti Baharin Jamaluddin, seperti Abang Arman, seperti sepupu aku Kak Roslina. Ni semua aku punya gitar teachers tu. Jadi kita seperti Rashid Rahim, ni semua yang kata orang tu menolong aku membangunkan kemahiran aku dalam penggitaran. So that show pakai DS1, Boss DS. Aku tahu set, aku tak tahu set. I don't know shit, man. So waktu nak pinjam benda tu kan, aku pergi rumah brother ni dekat Bukit Merah View. Lepas tu masuk, lepas tu dia ada satu lagi pedal, nama dia Analog Delay, tapi bukan Boss. Aku tengok macam lain lah pedal tu. So dia tanya aku, korang main lagu apa? Nanti Teachers Day ni korang main lagu apa? Dengan bangga aku cakap, saya main lagu Wings abang, biarkan berlalu. Alamak, kental lalu. In 1988, kalau kau umur 14 tahun dan kau bangga cakap kau main lagu Wings biarkan berlalu, cakap dengan Syarizal Zainal Jai dari Overthrown juga sedang bersama kita. Saksikan Tok Selampit Reef ni. Okey, so kalau kau 1988 umur 14 tahun, engkau cakap kau akan main lagu Wings, engkau kena prepare untuk diketawakan ataupun dianjingkan. Tapi waktu tu aku tak tahu, aku tak faham pun. Dah beberapa tahun selepas tu baru aku faham kenapa ada abang Melayu yang tak suka rock Melayu. Okey, mungkin untuk kita macam kita ni grow up dengan rock Melayu kan, tapi waktu tu ada dua golongan. Ada brother-brother yang tak suka rock Melayu. Dia ada classmate aku satu orang ni, ada ni Ismail Kushin nama dia. Dia memang kaki rock Inggeris, Dio lah apa-apa lah tu semua. Rock Inggeris, metal Inggeris semua dia okey. Datang dengan rock Melayu dia tak suka. And waktu tu umur dia baru sama dengan umur aku. Okey, 14 tahun. Tapi brother ni aku rasa umur dia dalam paling muda pun 18 ataupun 20 tahun lah dia macam kental lalu, like macam gitu lah dia punya reaction lah. So kental pun kental lah nak main Teachers Day punya pasal kita sebat aja itu pedal. Backstory is important. Kata Rashid Zawhari ni kalau tak silap aku dia sedang saksikan dari Australia, Melbourne okey. Kata dia feedbacker distortion plus digital delay wajib sewa kalau jamming di Seng Chai Thompson. Oh yeah, itu feedbacker distortion pun aku pernah pinjam. Kawan aku tu 89. Tu nanti. Okey, tu 89. Tak cerewet lain kalau bawa gadget sendiri. Kata Johan Jasni, uncle buat duit pasal dulu kita tak ada pedal sendiri. Of course. Man Studio di Yishun. Yeah. Okey, terima kasih kepada Imran Stars, santai kasih stars. Okey, terima kasih kasih stars Okey, so that's the DS1 episode. And that's the first time aku rasa macam aku
main gitar, and then suddenly ada pedal ni, sound gua macam Richie Sambora. Macam suddenly you play and the distortion make you even better. Itulah telinga anak abu dulu. So bila aku dah ada gitar ni lah, gitar ni, tapi dulu shape dia bukan macam gini lah, as in neck dia bukan macam gini. Dia warna merah, dia ada 3 pickup, ada 3 switches, but it's one volume. Ada dia punya tremolo arm. Nama dia Roxen RJ03A. That's my first guitar ever. This is my first guitar ever. Arwah bapak aku belikan dekat City Music 195. So waktu aku first beli gitar, aku balik, ada sepupu aku Kak Roslina punya kakak. Dia ni pun introduce aku to influence me with music dengar Duran Duran, Tears for Fears dulu. Sekarang dulu aku tak ada amplifier, jadi aku cocok dekat aku punya that's how dulu. Kadang-kadang bukan macam budak sekarang budak sekarang semua dah mewah lah. Dulu kita kalau beli gitar, mungkin kita tak dapat amplifier tu nanti datang kemudian. Dia tak ada beli package punya tau, gitar bag, amplifier, pedal semua tak ada, babe, tak ada. Zaman 80s punya parents, kalau dia dah kasih kau, kalau dia dah belikan kau gitar current tu, kau jangan minta benda-benda lain lah. Betul. This is something budak-budak sekarang semua aku rasa tak faham lah. Mungkin susah tak faham ataupun susah nak faham lah. So dulu beli gitar je. Jadi nak main tu kan cocok dekat hi-fi. Dulu aku punya hi-fi kita taruh kat aux, kita boleh main lah. Tapi gitar dia bunyi clean lah. Mungkin slightly overdriven lah kalau kau kuatkan dia punya volume lah. Bapa aku tak main gitar pun dia boleh macam tahu yang aku ni nak distortion. Jadi dia tunjukkan aku, kau nak bunyi yang macam gitu tu kan, kau ni knob kau kasih besar sikit lah, volume dia kena kasih kuat sikit lah. Tapi yang bestnya, kakak sepupu aku ni, dia tak main gitar tapi dia tahu tau. Dia tanya aku, kenapa kau main gitar ni tak ada bunyi yang macam rock tu? Maksudnya tak ada bunyi distortion lah. So months after having my first guitar, aku macam, alamak, tak best lah, tak ada distortion. Jadi aku ingat lah, dulu aku ada satu kawan, dia kira aku time tu sec 3, dia sec 4, nama dia Ari. Ari ke Ardi ke some sort like that lah. Budak dia kira putih-putih, tinggal sama sekolah Newtown Secondary. Newtown nampak macam sekolah Cina pakai baju Smurf kan, tapi Mak Rock banyak kat sana, babe. Mak Rock, Mina Rock banyak kat sana. So si Ardi ke Ari ni kan, dia pinjamkan aku kawan dia punya pedal, dan kawan dia punya pedal tu macam apa yang si member kita Rashid Zawhari cakap, super feedbacker distortion. Aku dulu pun tak tahu apa benda super feedbacker distortion ni. Rupanya super feedbacker distortion ni, kalau kau pijak lama-lama pedal tu, dia akan kasih feedback macam gitu lah. Tapi dulu kita bukan nak tu semua, kita nak ada distortion aja, kita dah happy. So itulah backstory dia. Lanjutkan sikit. Walaupun dulu aku anak abu, aku find that aku tak suka, bukan pasal dia tak heavy ke apa, aku tak tahu define tu semua dulu. Aku tak suka bunyi DS1. Dan aku pun rasa itu super feedbacker tu macam kurang juga. Dia bukan kurang apa, macam kira kau antara kau suka ke tak suka je. Okay. Dan aku pun tak suka Boss HM2 pasal aku macam tengok dia macam susah nak set gitulah. Susah nak set kan. So aku macam terfikirlah,
kalau aku nak ada distortion ni, apa distortion yang aku nak beli. Pasal waktu tu kalau Boss first hand, aku tak rasa any Boss first hand is below $100. There's nothing that is below $100 for Boss first hand lah. Tora kembali dengan kapal terbang ajaib. Hello semua, kata Jasman Hussein. Hello Jasman Hussein, apa khabar kau? Apa khabar anda? Anda tak boleh. Sekarang nak kena pakai korang dan kau. Okay, so aku pun tak ingat macam mana aku boleh tahu Aerion stereo distortion ni. Cuma ini kita pergi ke Alkisah yang kedua. Alkisah yang kedua ni adalah macam mana kalau kita ni budak berusia, waktu tu dah sek 3 lah, jadi 14 nak masuk 15 tahun. Budak usia 14-15 tahun, mana ada duit. Kau kumpul setiap hari pun, kau tak nak makan pun, either nanti kau beli kaset. Waktu tu lagi zaman rock Melayu, macam-macam kaset keluar. Boleh katakan every month ada kaset keluar, ada album keluar. So kau nak simpan-simpan pun tak boleh. And this is where duit hari raya tu becomes very important. Okay. Jadi untuk budak yang tak ada hasil, aku pun bukannya mempunyai orang tua, parents yang okey kalau aku nak kerja part time ni semua, weekend tak boleh. Kau belajar je, kau jangan sibuk nak kerja ke apa-apa. Okay, so duit hari raya tu, duit kau dapat waktu hari raya tu becomes very important and very useful. So 1989 punya duit hari raya tu, aku cakap, okay, aku nak beli Aerion. Bukan kata Aerion, aku nak beli distortion pedal. So aku pergi ke City Music, dan City Music dia tak jual Boss pedal, dia jual Aerion. Dan okey lah, Boss kan casing dia besi kan, ataupun DOD pun casing dia besi. Dulu cuma ada Boss dengan DOD je lah yang casing besi lah. Ada pedal lain tapi kita tak faham sangat. Waktu tu aku belum nampak lagi red distortion ke all the other distortion yang made by other companies. Aku belum nampak lagi. So pergi ke City Music, aku rasa aku bawa pun paling-paling pun $70-80 lah. Sekali aku tengok, buruk siap ni Aerion ni. Pasal Boss dia metal casing kan, dia punya chassis tu is metal kan. Ini dia punya casing, chassis tu, dia punya body tu plastik babe. Plastik. Kau tengok macam mainan je, macam apa ni. Tapi kita waktu tu anak abu, sen pun tak ada kan. Jadi aku tak tahu, aku tak ingat aku try ke tak try. Mungkin salesperson tu yang psycho aku untuk beli tu Aerion stereo distortion lah. Jadi inilah Alkisah yang kedua. Bagaimana duit hari raya tu amat berguna untuk kita gunakan untuk beli pedal yang pertama ni. So aku actually betul-betul aesthetic wise tak favourite lah. Okay, plastic casing kalau Boss kan kau kena unscrew itu, ada satu screw dia kat belakang tu yang colour hitam ke colour silver ke, untuk kau buka dia punya compartment untuk taruh bateri kan. Ini tak ada babe. Ini compartment casing dia plastik juga. Lepas tu dia ada macam penutup yang kau boleh buka. Lepas tu kau masukkan lah kau punya 9 volt bateri kat situ.
knob pun plastik. So aku tengok macam, apa siap ni? Adakah benda ni akan sedap bunyinya? Pasal waktu tu aku betul-betul tak ingat whether aku try ke tidak dekat tempat tu. Okay, shout out juga kepada Khairil Shazril yang menyaksikan kita juga. Okay, dan juga Rajuna Piper. Okay, terima kasih kepada korang semua kerana sudi menonton Tok Selampit Reef ni, cerita-cerita suka-suki pasal pengalaman aku, perjalanan aku dalam alam penggitaran. Minta Gotik Malam Medan tak pas lah, aku tak tangkap saat lagu tu. Aku suka lagu tu tapi aku tak tangkap. Sorry lain kali. Kalau nak cuba nanti bunyi pun macam syak. Okay, so bawa balik lah tu. Sebab bapak aku pun, arwah mak aku pun diorang pun tak banyak tanya kan. Dia tak tanya pun kau beli barang ni okey ke. Pasal one thing orang parents dulu, kadang-kadang kalau dia tak faham apa yang kita minat ni, diorang pun tak cakap banyak. Diorang cuma kasih nasihat untuk kita do not get into trouble, itu je. So aku balik, aku try lah. Dan aku harus katakan, aku suka sound dia. Pasal apa? Sound dia lebih sedap daripada Boss DS1. Sorry Boss DS1 tapi aku masih tak faham sampai hari ni, pasal dia ada dua output. Ni lah, plastik pun ada dua output. Satu direct, satu soft. Dan aku selalu pakai yang dekat soft tu. Dan dia ada satu switch, dan kau kena tolak switch tu ke soft, baru boleh dapat distortion yang jun-jun punya. Aku pun heran pasal dia okay, first kali orang yang pernah main, aku pun patut tanya, di antara korang pernah tak main ni Aerion Stereo Distortion ni? Okay, kalau korang pernah main Aerion Stereo Distortion ni, bilang aku. Kerana dia pada aku lebih baik daripada DS1. DS1 tu ada that itu kenyaringan, that treble sounding thing that is not pleasing at all, especially kalau kau dah buka dia punya tone. Tapi sekarang aku dah tahulah, sekarang banyak orang cakap itu tone DS1 kena tutup. Sama juga dengan ni Aerion Stereo Distortion. Mula-mula aku macam dengar macam sedap, macam kau boleh dapat macam benda-benda macam kau boleh dapat macam kau boleh pump mute dengan Aerion Stereo Distortion tu. Kau nak pump mute senang. Bon Jovi punya riff pun keluar. Tapi the main trick is, itu tone knob mesti kasih mati. Mesti kasih mati. Lepas tu kau adjust pakai equalizer dekat amp kau. I mean the 3-band EQ lah, bass, treble, middle. Okay, so that's roughly kata orang tu Alkisah yang kedua. Aerion pedal ni beli dengan gunakan duit hari raya 89, beli dekat City Music. Okay, dan waktu tu around aku ada pedal tu kan, aku tengah lagi tersampuk besar dengan konsert hari raya Radio 2 lah yang aku tengok lah. So aku would actually jam along dengan that recording, that cassette. That cassette tu aku jam along lagu Kekejaman kan. Aku rasa dengan adanya ni Aerion Distortion ni kan, Aerion Stereo Distortion ni, aku macam dah naik taraf sikit lah. Dan pasal dah naik taraf sikit tu lah, dalam bulan-bulan yang menyusul selepas dah ada tu,
dah dengar pula lah lagu-lagu seperti daripada Halloween Okey, lagu apakah itu? Tak ada hadiah kalau dapat teka dengan betul tak ada hadiah. Tak ada hadiah. Suka-suki je. Kita ni suka-suki. Suka-suki. So DS1 tetap Powerbo. Not to me sorry aku tak pernah suka DS1. Ibanez SM7 pedal pun okey, tapi too much gain, distort kurang. Tapi to be honest, kalau aku pakai DS1, I won't get this tone. I won't get. Okey, sekali lagi, itu lagu apa? Takkan tak tahu. Abang-abang lama semua tahu. Okey, so pasal dah tahu pakai, dah ada, bukan kata dah tahu pakai, dah ada Aerion Distortion, main itu je lah. Main lagu-lagu yang seperti itu, seperti ini. Okay. Pasal dah ada distortion pedal. Dan the way I set it dulu, senang aja. Level tu secukup rasa, tone tutup, distortion full. Jadi setting dia gitu. Dan pasal dah ada Aerion Distortion pedal ni lah, Teachers Day Concert 1989, aku bawa lagu Misteri Mimpi Syakila, aku pakai ni. Okay, aku pakai Aerion Stereo Distortion ni. Dan kerana Aerion dah ada Aerion Stereo Distortion ni, aku juga pada bulan Disember beli satu lagi pedal Aerion, tapi kali ini Aerion Equalizer. Dan daripada Equalizer ni lah aku belajar tentang tone. Mula-mula belajar tentang tone, slider frekuensi apa, tolak ataupun potong, get what kind of sound. Okay, so at the end of 1989, pedal aku cuma ada dua. Okay, Aerion Stereo Distortion, Aerion Equalizer. Ni dua je. Okay, so moving forward from then on, okay, inilah aku punya distortion pedal. Inilah aku punya distortion pedal sampailah, kalau aku tak silap, tahun 1997. Okay, alright. At this moment kita dah pun reach kita punya halfway mark. Aku nak rehat sebentar bercerita dan okey, tadi aku terlanggar wire. Sekarang ada tak dengar tak suara? Tadi terlanggar wire. Nak ambil air pasal terlanggar wire. Okey, kita juga ada Eddie Jamal dan juga Abang Jo Santai sedang saksikan Halloween punya sound. Yes, Dr. Steen, betul, Dr. Steen. MXR pun baik. Betul, MXR semua memang baik. Tapi dalam tahun 1989, kita tak nampak tu semua. Okay, mungkin brother-brother yang dah pro lah yang nampak tu semua. Kita semua anak abu, gitaris-gitaris sekolah, semua tak ada nampak tu semua. Okay, diorang sudah tahu itu riff Halloween. Dr. Steen
kata Rashid Zawahari. Alright. Imran Wahid pun cakap Dr. Steen. Khairil pun cakap Dr. Steen. Ada lagi tak recording kaset tu? Tak ada lagi lah, unfortunately. Kaset okay, Hairul Razikin daripada Wicked juga sedang saksikan. Terima kasih Kai Hernando, Hairul Razikin. Metal Zone, Rosli Abdul Ghani cakap Metal Zone. Soulfly Karik cakap salam Sifu. Saya bukan Sifu, tapi boleh lah. Okay, Metal Zone dia tak wujud sehinggalah first time aku nampak Metal Zone 1993. Waktu tu diorang dah face out Boss HM2. Diorang keluarkan Boss Metal Zone 1993. 1989 belum ada lagi. Belum ada lagi. Kalau korang rasa aku cakap ni macam tak sahih, korang boleh check. 1989 dia belum ada lagi Boss Metal Zone. HM2 ada, dan mungkin Digital Metalizer pun dah ada. Aku tak tahu Hyper Metal tu keluar zaman bila, aku kurang pastilah. Tapi diorang pun ada, Boss pun ada Hyper Metal. Okay, at this juncture aku nak kata orang tu jual koyok sikit lah. Okay, ada beberapa koyok yang perlu dipromosikan dan dijual. Okay, satu, Cagar Ritual akan keluarkan satu EP insya-Allah di penghujung bulan ini. Mungkin sama-sama around the same time Mandalorian and Grogu release. Okay, EP Cagar Ritual seterusnya ni bernama Wayang Perang Bintang dan akan mengandungi, aku masih lagi contemplating lagu nombor 4 ni nak masukkan ke ataupun masukkan as a hidden track ke apa, tak tahu. Tapi confirm EP ni ada 3 lagu dan lagu-lagunya diinspirasikan ataupun terinspirasi oleh perkara-perkara Star Wars lah. Okay, ada 3 buah lagu yang definitely akan ada dekat dalam EP Wayang Perang Bintang ni adalah Legends War Chant in bracket ININ. Ni kira macam sarkofago Inri, aku punya Inin. Okay, dan juga ada lagu yang berjudul The Outlaw. Okay, kalau Legends War Chant ni lagu dia macam German Thrash meets Bay Area Thrash. Yang ini The Outlaw ni dia gallop Maiden style, tapi suara kira macam a jam between Mille Petroza dan Bruce Dickinson. Dan yang ketiga lagu berjudul I Rebel. I Rebel ni aku terinspirasi oleh trailernya apa ni? Trailernya Rogue One. Trailer Rogue One tu ada Jin Erso cakap, "This is a rebellion, isn't it? I rebel." Aku heran kenapa diorang tak pakai scene itu di filem yang proper lah. In the film itself tak ada dialog tu. Diorang dah potong lah. Okay. Dan ada satu lagu ni, lagu mungkin akustik, tapi heavy akustik lah, terinspirasi oleh Kayovas. I Rebel ni is total Max Cavalera punya homage. So kau boleh imagine lah, macam imagine Sepultura or early Soulfly or Cavalera Conspiracy bikin lagu pasal Star Wars. Okay, so EP ni ada dalam bentuk CD dan juga dalam bentuk digital. Yang bentuk CD ni 10 ketul. Aku tengah buka pre-order dia. Cuma ini aku harus berterus terang dengan korang. Bukan aku tak suka nak bikin dalam bentuk CD, tapi kalau aku bikin, nanti kalau aku nak meet the order semua, meet the order as in
orang dah kasih duit, aku nak kasih, nak anulah, nak deliver the goods lah. Okey, aku kalau pakai snail mail, bukan aku malas, tapi satu, aku ada bad experience lah dengan the recent order. Nanti aku bilang kenapa lah. Dan the main reason kenapa aku macam berat untuk nak bikin mail order ni is because dekat Yishun dah tak ada post office. Dah tak ada post office. Okey, kalau korang macam cakap, oh tapi ada kan dekat North Point. Dah tak ada bang, dah tak ada dek. Itu yang dekat North Point tu dah tak wujud lagi. Okey, so that time aku beli banyak stamp lah. Stamp yang sekarang kan stamp macam stiker gitu kan. Aku dah timbang dekat post office, dekat Ang-Mo-Kio lah. So sekarang kalau aku nak pergi post office, aku kena pergi Ang-Mo-Kio ataupun aku kena pergi Woodlands. So aku dah timbang, dia dah bilang berapa dia punya harga stamp tu. Aku letak lah lebih kurang. Lalas kalau tahu apa jadi, aku dapat notification daripada the SingPost yang the general office tu yang dekat mana ni, dekat Paya Lebar, cakap aku punya stamp kurang. See? So, dipendekkan cerita, untuk this release, aku akan buat macam the day is release, aku akan ada dekat this record store. Okay, dia tempat jual vinyl, jual CD, jual kaset. Okay, nama dia Ronggeng Records. Okay, Ronggeng Records yang terletak di Tiong Bahru Market. So, kalau dah siap dan untuk hari pelancaran tu korang dah pay now aku semua, korang just pergi sana, aku akan kasih list dekat brother tu. Korang bilang lah korang siapa dan collect di sana. Aku yet to make any arrangement dengan dia, tapi kita dah agree lah, kita dah dapat roughly the agreement yang dia pun okey kalau aku nak launch pun bukannya ada party pirate semua, tak ada. Launch suka-suki gitu aja. Leceh sikit kalau physical copy di zaman sekarang. Oh betul tu Brother Legend, leceh memang leceh. Tetapi kalau kita cakap leceh nanti, yang fanatik physical copy ni akan cakap kita ni semua tak real, kita ni semua pemalas. Off topic sikit lah aku pun heran, ada satu legend besar ni baru-baru ini dia cakap AI ni untuk orang yang pemalas. Aku rasa tu statement aku tak agree lah, walaupun dia berhak lah untuk cakap apa dia nak cakap. Dia sebenarnya cakap lebih daripada tu, tapi aku tak nak cakap yang second part apa yang dia cakap lah. Okay. Bagi aku, kalau ada orang cakap AI ni untuk mereka yang pemalas, tu tak betul lah. Kalau kau malas untuk prompt itu AI, kau tak akan dapat generate apa yang kau nak. Jadi dia bukan untuk orang malas bang. Kalau orang malas, dia tak akan create anything. AI is a tool. Aku selalu cakap, kalau kau tak pernah jadi songwriter, kalau kau tak pernah jadi songwriter, kau tak tahu struktur lagu tu macam mana, kau tak tahu kesesuaian lagu dari segi BPM dia, kesesuaian lagu dari segi dia punya arrangement, dari segi dia punya minor ataupun major dia, kau boleh jadi songwriter? Kau boleh jadi songwriter ke dengan adanya AI? Tak boleh. Okay? Because if you prompt rubbish, you get rubbish. Dia tak ada bangsa, oh aku boleh prompt sembarang and then a masterpiece macam M. Nasir punya level can come out. No. Tak akan keluar benda macam gitu punya. Kalau ada orang cakap, oh kau tak
payah jadi songwriter pun sekarang ada AI kau dah boleh jadi songwriter. That's bullshit lah. Straight up I say bullshit. Okay? Kalau kau bukan songwriter, kau tak, dengan AI pun kau tak akan jadi songwriter. Okay? Kalau aku offend korang, well, in the word of Mike Muir, maybe you need to be offended. Okay? Alright, shout out to Eddie Jamal yang juga sedang saksikan. Okay, kalau aku tadi lupa nak cakap. Alright, itu tentang Cagar Ritual punya CD lah. Jadi aku akan okay, kalau aku dah firm up everything, aku akan kabarkan korang lah kalau aku dah firm up dengan brother ni. Okay, itu macam okay, meet up to pick up your order. Boleh lepak jap and catch up. Ya, and boleh juga check out Ronggeng Records. Okay, kepada yang suka fizikal kan. Fizikal pergi, fizikal balik. Ronggeng Records. Tu hari pun aku tengok dia punya kotak yang metal tu ada some gems lah Okay. Kata Imran Wahid, AI is how you use it. Yes. How you use it. But before you use it, you must know what you want. Sorry, minum air sikit. Okey, dan yang kedua aku nak kongsi adalah tentang Adrian Guitar Solutions. Okey, aku ada sediakan khidmat lah. Khidmat, kata orang tu, khidmat sound dan juga Guitar Solutions. Okay, sound tu maybe as simple as, okay, tu hari ada satu, okay, sorry kalau aku terbersin tu hari ada satu kawan, dia ada lagu dia panjang lah, sampai 6 minit. So dia minta, dia tak tahu macam mana nak edit. Okay, pasal kadang-kadang kita ni bukan tahu pakai DAW dan sebagainya. Jadi dia minta tolong aku lah. So aku potong tu audio dan juga enhance tu audio sikit untuk a certain amount lah. Okay, jangan takut. Kalau aku buat perkara-perkara macam gitu, tak adalah sampai aku charge ribu-ribu untuk just bikin gitu kan. Itu sudah melampau, babe. Jadi kalau minat untuk ada keperluan itu, okay, ataupun korang ni bikin DIY recording tapi korang tak tahu macam mana nak mix, okay, korang dah cuba mix berkali-kali to the 100th time pun tak best, okay, aku tak boleh promise magic pasal the first rule of production ini kawan aku daripada Slovenia lah cakap, you can't polish a third. Tahu tak apa you can't polish a third? Okay, senang. Itu tai, kau tak boleh polish. Meaning kalau benda tu dah tai, dia tak akan, kau polish macam mana pun dia tak akan jadi diamond. Dia tetap akan jadi tai. Jadi kalau nak kasih bagus sikit, tapi tak tahu macam nak buat, bolehlah gunakan khidmat Adrian Guitar Solution. Okay, kalau korang nak belajar chugging ke, korang nak belajar tentang, macam tu hari ada satu brother ni, dia nak a certain tone lah, tapi dia tak tahu, dia bukan kata tak tahulah, dia kurang tahu macam mana dapat. So instead of dia waste money buy gear, aku datang kat sana, aku tengok existing gear dia dan aku tolong dia lah. Tolong dia dapat sound yang dia nak, bukan sound yang aku nak. Sound yang dia nak, dia client punya sound, bukan aku punya sound. Okay? Ataupun kau nak buat macam aku gini kan, kita buat FB Live suka-suki, tapi macam kau nak sound dia macam bukan ambient punya sound lah, bukan macam sound kau letak phone kau and then kau main gitar, kau pakai amp, lepas tu kau blast, lepas tu nanti kau bingit sendiri, asal sound kau macam siap dan berdempik dan macam mana kan. Okay, instead of
mungkin you buy gears and then you do not know how to make it work, okay, kau boleh dapatkan khidmat Adrian Guitar Solutions untuk kau ketahui lah macam mana nak make it happen. Okay, so I'm here to provide you with those kind of services lah. So bila benda ni service, of course it is not free. I am not doing this for free. Okay, jadi kalau ada yang berminat, boleh PMTP. Ini boleh PMTP. Lain tak boleh PMTP. Jangan cari pasal. Okay. Kata Imran Wahid, you can't polish a turd through that. Baik ni, semua sign up lah. Oh, kalau semua sign up, Alhamdulillah, brother. Okay. Tengoklah apa keperluan dan apa yang sesuai. Okay. So kita continue dengan Al-Kisah yang ketiga ataupun yang keempat ni. Ini semua random riffs. Dengan aku I'm a riff person, okay? I'm a riff man. So sometimes random riff can come out just like macam kalau nak riff aku pun boleh. Okay, kalau nak macam, hey bro, can you give us your riffs and we pay you? Okay, can. Let's talk business. So tadi aku cakap aku own to Arion Stereo Distortion all the way until 1997. So bermakna, okay, the two Fractured Skull demos were actually recorded using the Arion Stereo Distortion. Yes, Arion Stereo Distortion, not other things, that pedal. So all aku punya shows, as far as I can remember, all aku punya shows with Fractured Skull aku tak ada banyak gig. Aku cuma ada first time masuk competition tu 1991 November, New School Rock punya competition. Of course tak ke mana, tapi best. 17-year-old me then dapat perform dekat Substation Guinness Theatre, main lagu sendiri, main lagu Fractured Skull, Swimming in Toxic. Aku pakai pedal tu. Okay, dan tak banyak gigs as Fractured Skull lah. Itu satu. Lepas tu IT Macpherson pun pakai pedal yang sama. Dan juga IT Macpherson 1993 sama juga, tahun yang sama 1993 gig dekat Thompson CC. That's the first time aku nampak Rudra, aku nampak Cardiac Necropsy, aku nampak a few other bands. Okay, aku pakai itu dan boosted by aku rasa overdrive ke turbo overdrive, kira clean boost lah. Alright, so the first Manifest gig pun aku rasa aku pakai, bukan kata aku rasa, memang aku pakai Arion Stereo Distortion ni. So that was 1994. Probably all the perjumpaan Hari Raya shows dekat Townsville, from 92 to 94 aku pakai ni Arion juga. 95 aku rasa aku pakai Metal Zone. Didn't know why I didn't use my Arion. Maybe I used the Arion lah yang untuk 95 punya perjumpaan Hari Raya lah. And maybe juga aku pakai ni Arion untuk aku main
Ria punya Beat Waves Competition 1994. Aku bawa lagu ni. Lagu apakah itu? Yes, sebuah lagu Manifest yang berjudul Journey. So Beat Waves Competition tu 1994. Biasalah cakap dengan mak bapak nak belajar pasal apa dan nak kat A-level kan. Tapi biasalah partners in crime. Okay, kita pergi. Nanti aku bawa gitar kau. Okay, so pergi sana main lagu Journey ni lah 1994 tu. Lepas tu of course lah tak menang lah. Tak masuk pun, tak proceed pun to the next round. That is a story by itself. An awesome story. Tak menang, but it's okay. Yang best dia, a few weeks after aku perform, aku took part dalam tu Beat Waves, Ria punya Beat Waves competition tu. Aku adalah dekat Plaza Sing at that time, 1994 juga. Habis ada satu budak siapa dekat toilet. Abang ni yang tu hari band abang yang main Beat Waves kan, masuk Beat Waves kan. Abang ni band tak progress Tak ah. Kita kan bising. Imagine aku bawa lagu is like something that is, kau boleh faham apa? This is not thrash metal ke, this is not grindcore apa. This is it's actually borderline hard rock, blues rock already. Tapi of course lah, to the wak years of that time, it's too heavy for them. Okay, so tak kisah. So what I'm trying to say is that this Aerion Stereo Distortion ni, dia kirakan teman setia aku, teman setia anda aku lah di kirakan from Refracted Skull punya days to some parts of the Manifest days lah. Okay, that means okay, this Aerion Distortion also was used in the song Darkspawn untuk Menagerie punya compilation. Untuk that compilation kan, pasal kita nak cepat, so aku malas nak pakai amp semua. Jerry cakap, bro, you want to try this one? No, I have this cap simulator. It's called the Captone. So Aerion Distortion masuk itu Captone and then masuk board. Yes. Okay, in 1996 dah ada orang buat macam itu. Akulah buat macam itu. Okay, so I think even the first Manifest gig selepas the 96 demo yang eventually became Offie and Penny P was released tu kan, our first Manifest gig selepas ada demo tu 1997 dekat Temasek Poly on a Thursday night. Itu aku pakai Metal Zone. But after that aku rasa the 1997 punya shows aku tetap pakai ada yang aku pakai Just M je. Aku pinjam Kati punya, Kati Resen from Rudra punya Marshall Bedroom punya, untuk aku punya World Trade Center punya show. Aku rasa maybe the last time aku pakai ini
Arion stereo distortion was the competition lah, the Clash of the Band competition yang Cody tu in 1997, yang Manifest dapat third. Aku rasa that was the last time ever aku pakai ni pedal lah. Lepas tu aku pakai Dan Electro Fabtone. So that's how the pedal ended lah. Okay. Oh, Nash Ismail, my brother juga in the house. Thank you, brother, for watching. Okay, kata okay, ni ada product endorsement dari Soulfly Khalid. Oh my god, it reminds me the time kau datang rumah 2003. No, that's not 2003. Aku datang rumah kau 2010. Dekat Ang Mo Kio kan. Soulfly Khalid, terima kasih kerana waktu tu aja actually aku dah ada Adrian Guitar Solution. Cuma aku tak kata orang tu promo macam sekarang lah. Okay. Kata Soulfly Khalid, worth it. Terima kasih Soulfly Khalid. Nash Ismail cakap, cool saya abang ni, kau lagi cool. That's a good band and a few other bands. Fuez Mac, Sound Best Sound Best ke? Ini bukan sound macam lu punya Fractal ke, lu punya Camper ke, macam lu punya Quad Cortex. Kata Nash Ismail lagi, kental lah wak-wak that time. Tak AV lah. Biasalah diorang. Tu competition band aku dapat masuk finals. Bijak Project. Kabul menang first. Bawa lagu She's Gone. Oh, of course. Everything is all She's Gone that time apa. 10 bands playing She's Gone. So, might as well people name it She's Gone. Aku bukan bitter, tapi that's one thing aku tak suka pasal band competition. And dulu aku masuk band competition bukan pasal nak menang pun. Aku masuk band competition pasal apa? Aku nak gig. Aku nak main gig. Sebenarnya, ya. Aku masuk tu Dinkidu band competition by that studio pun yang Manifest dapat third pun is actually untuk dapat gig, untuk main gig, bukan untuk main competition pun. Kita tak kisah pun kita dapat nombor berapa. Kata Nash Ismail, Kabul, She's Gone, Saat penyanyi. So you see, me and the bands I played and the bands I created, memang we are not meant to be, and ini bukan kata orang tu sour grape, tidak. Okay, memang kita not meant to be a competition type band, proper wizardry, everything all to the note perfect kind of band. Tak ada. Okay, kita band yang kata orang tu cuma kita nak main gig, kita nak put out our stuff. We want our stuff to be heard. We want our stuff to be kata orang tu respected, like and all that. We are liked because of the music that we create lah. Tapi kalau ada orang rasa that their main existence is playing competition after competition, tak salah juga. You know, I mean, if that rocks your boat, okay. Kata Jasman Hussein, because of Menagerie aku dapat kenal kau. Yes, bro. Menagerie was the thing. Okay. Maybe what I should do is actually cari orang yang ada Arion distortion dan beli dengan harga murah benda tu. See? Kalau ada orang lah yang simpan Arion distortion ni kan.
Okay. And to end it all, actually, dalam tahun 2000 berapa tu dulu? Aku rasa 2005 ataupun 2007 tak silap. Wadi basis manifest dulu kan. Dia tak salah ada Aerion Distortion. Kira Aerion Distortion. Dan aku waktu tu aku pinjam daripada dia, and I don't quite like it lah. Mungkin pasal telinga ni kan, by the time it was 2007, dah go through so many things, dah go through pedal yang dahsyat-dahsyat, dah go through amplifier yang dahsyat-dahsyat, real amps like 6505 plus and all that. So bila kau dengar balik, ini pedal lah and of course sometimes this kind of pedal punya potential dia actually kau nak kena pakai through things like macam Roland jazz chorus, set to clean and no chorus on or no vibrato on. Okay, baru kau boleh tahu dia punya dia punya potential dia macam mana. Okay, so in 2007 tu Wadi kasi aku pinjam tu, aku tak suka sangat lah. I tried to get a tone and I couldn't get what I like. But now knowledge yang aku dah acquire, and then now pun aku pun ada buat some videos of, let's say, pedal masuk door, that kind of thing. Maybe I should actually try to get an Aerion stereo distortion ni, dan aku main masuk into a door to see what I can manipulate, okay, the sound into. Alright? Okay, so kalau korang ada query tentang Adrian Guitar Solution ke apa, korang boleh PM TP. Alright, kalau nak pre-order tu Cagar Ritual punya CD pun boleh PM TP. Okay, terima kasih. This has been a good session. This has been a, kata orang tu, worthwhile punya session dengan korang semua. Okay, dan kita harus end it now. Terima kasih kerana telah menonton Tok Selampit Riff volume ke-21 tentang Aerion Stereo Distortion. Jumpa lagi dalam rancangan yang sama di hari dan waktu yang sama. Macam rancangan radio pula Okey. Wire belum cucuk, macam mana nak ada bunyi? Inilah dia. Okey. Terima kasih kerana telah bersama Tok Selampit Riff. Adios amigos.